Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ni kita ada di Pantai Baru mana? Kelang. Okay, baru ambil daripada showroom dia ni. Jadi dia dah cah penuh ni, 3400 24 kilo. Bateri 97%. Okay, mileage bulan ni 57 kilo. Dan untuk plan trip ni pergi ke Gua Musa, kita guna EV ni. Dia kata boleh cas di Masjid Jami' Tengku Muhammad Faiz Petra Gua Musa. Daripada 97 ke tinggal 31%. Waktu dia suruh cas 11 minit sehingga 53% sampailah ke rumah. Tinggal lagi 11%. Okay, kita akan cuba bawa daripada Kelang ni pergi ke Gua Musa. Kita akan tengok berapa persen dia akan tinggal. Dan sampai di Gua Musa kita akan cas sekali lagi. Okay, 80% baru kita balik. Okay, kita terus guna app ni. App ni pada Jom Charge. Okay, let's go. Sekarang ni aku dalam mode eco. Aku tak try kodek lagi. Aku nak setting comfort je. Nanti lah. Kita try pakai mode eco dah dulu. Tengok macam mana. Eco. Ada lagi 414 kilo di mana ni? Kat Setia Alam Meru. Okay, 20 kilo lagi ke Kuantan Kuala Lumpur. Kita perjalanan 6 jam 31 minit. Ni jauh lagi. Aku akan cuba dicas di Gua Musang. Okay, Gua Musang. Sebab aku tengok dalam grup pun ada yang bagi tahu sampai ke Gua Musang. Jadi kita test hari ni sendiri. Kita rekodkan video ni. Kita tengok macam mana hasil dia sampai ke tak sampai ni. Ataupun kena towing. Okay, sebab aku nak tahu berapa jarak sebenarnya boleh sampai tak Musa. Jadi kita test dia hari ni. Okay, let's go. Okay, tadi nak sampai di tu Gombak dah. Okay, jarak lebih kurang 376 kilo. Aku got tadi dalam 60 kilo, maknanya dalam dah 40 kilo lah. 40 kilo lah ni, bateri tinggal lagi 85%. Itu 85%. Jadi nak masuk tu Gombak dah. Okay, kita terus ke Gua Musang tanpa charge. Okay, Gua Musang je kan. Plaza tu Gombak. Sampai di Plaza tu Gombak 80%. Baki kilometer 374 kilo. Jadi kita dah gerak 107 kilo. Tadi daripada Pantai Baru lebih kurang dalam 59 atau 60 km. Okay, bateri 85% sampai di tu Gombak. Okay, jauh lagi. Jadi di Gua Musa ada di charger, ada di Masjid Faiz Petra. Jom charge. Lepas tu aku tengok di RNR ada Handal. Lepas tu di G-Orange kita ada Jentari. Ya, tengok dulu macam mana ni.
nak charge kat mana, sebab Gentari ada 200 kW charger, rasa RM1.50 1 kW. Kalau jom charge tu dia 50 kW saja, so dalam siap setengah lebih kurang. Okey, tak tahulah macam mana, nanti kita tengok. Aku ingat nak charge di G-Orange, aku nak guna 200 kW. Tapi dia tak akan masuk sampai 200 lah, sebabnya charger dia on board dia rasa 70 kW, tapi silap ada 70 kW. Okey, kita tengok nanti sampai macam mana, tengok berapa persen pada gua besar. Okey, kita teruskan perjalanan. Okey, untuk setting aku tukar di 70 masa 72 km tadi, aku tukar ke comfort mode. Tengok situ tepi sebelah atas, ini comfort mode. Dan aku tukar setting untuk region aku tukar dia jadi vehicle setting di ni comfort. Lepas tu region aku pakai weak ya. Tengok nanti ni sebab ada berbukit-bukit ni, mungkin aku akan tukar setting, tengok macam mana. Sebab kalau jalan biasa ni, kalau kita pakai strong, dia bila kita lepas brake tu dia macam makan sikit lah brake. Jadi kalau tak biasa macam ni lah, macam mana macam kita brake macam brake dia makan, dia mengejut itu sikit. Okay, sebab dia nak origin, dia sama macam EV scooter lah. Rekod sampai dah, harap-harap sampai lah. Okay, berdebar juga sebenarnya, tak tahu ni. Okay, first time drive EV dan first time beli EV, dan tak test drive pun. Ni lah. Biasa aku beli gitu lah, motor EV aku beli gitu lah, aku tak test drive pun, main belasah saya beli. Kereta pun sama. Okay, aku dengan rumah aku tu dia macam tu aku beli ya. Okay, terus beli sebab ready stock, terus beli ya. Tak test drive pun. Jadi 3 option masa pilih Dongfeng ni, emas 5. Kemudian tunggu Pro 2 QVE tu. Jadi bila dia keluar dengan bateri kena sewa tu, jadi tolak lah. Pro 2 QV tu aku dah tolak awal-awal lah. Jadi tinggal emas 5 dengan Dongfeng. Dan dari segi bateri, Dongfeng ni dia kapasiti bateri dia lebih besar lah kalau ni dia dengan emas 5 tu. Emas 5 untuk dia 30 kW dengan 40 kW. Ni bateri dia 43 lebih lah, 43 kW. Okay, jarak dia 430, tapi tak boleh percaya sangat dengan 430 tu, memang dia akan kurang lagi sebenarnya. Okay, mana-mana EV dia macam tu. Macam EV motosikal aku pun sama, dia tulis 150 kilo masa beli EV motor tu, 150 kilo. Memang orang tertarik lah nak beli 150 kilo. 150 km sejam tu dia test dengan 25 km sejam, dan bukan dekat jalan sebenar. Bila aku test yang EV scooter aku tu, yang Yadi tu, sebenarnya jarak dia lebih kurang dalam 54 kilo kalau tak silap, kalau aku naik full speed 60 km sejam. Itu standard lah sebelum modify. Okay, untuk kereta bersama dia tak akan dapat 430 ni. Macam kereta ni dia claim 430, confirm tak akan dapat lah 430. Okay, testing aku tengok yang pergi ke Gua Musang pun dalam 260 km lah. Okay, plan ni aku sampai di Gua Musang aku akan charge full 100%.
kau akan cas sampai 100% sebab dia dalam kilowatt jam, jadi tak ada masalah, cas terus sampai 100%. Okay, sama-sama bagi uji orange kau, tercah yang 100%. Dan masa balik tu aku akan setting yang ni, mode dia akan pakai sport mode. Aku akan test di sport mode sampai di Gua Musa, sebab Gua Musa ke rumah tu adalah 180 km. Jadi aku akan test drive untuk sport mode pula. Aku tukar ke sport mode. Okay, sekarang ni kita guna comfort mode sampai ke Gua Musa dengan energy recovery. Aku akan letak di week lah. Aku akan stay di week lah. Okay, sebenarnya kalau main dengan bukit ni mungkin kita boleh naik jadi medium lah. Okay, kita boleh setting di medium. Okay, tak ada masalah ni. Okay, tapi rasanya beza je, kita tak berapa banyak sangat. Okay, kita teruskan perjalanan kita ke Gua Musa, tapi aku nak berhenti makan dulu. Dia berhenti makan tahu mana ni, tengok lah. Pukul lapar ni, pukul 1.24 1.25 ni. Okay, let's go. Okay, kita nak masuk ke terowong. Kat Genting Sempah. Sempah dan dia baik. Okay, jarak 340 km lagi ada baki. Kita ada gerak sebanyak 124 kilo. Bateri 77%. Masuk dah terowong. Masuk dalam terowong lah. Okay, 339 kilo. Oh, risau juga ni. Okay, kita teruskan. Okay, kita test auto cruise untuk kereta ni terang. Kena ada kes ni. Okay, aku dah set auto cruise, dia keluar apa benda tu.
set pada 80 km jam. Aku lepas tangan tengok. Sekejap ya, aku test sekejap. Okey dia. Okey. Aku berani juga ni. Dia kau nak tak? Oh, dia punya bahaya takut takut tak ada dia. Pergi exit dulu. Sekali lagi dia exit. Ataupun kita cap brake. Oi, takut ke? Nanti aku akan terus jalan hot straight di kalau aku go masa tadi. Okey, sekarang ni jarak dekat meter ni hingga 329 km lagi. Ni aku dah nak masuk ke Plaza tu Bentong. Plaza tu Bentong 1 km lagi. Bateri 74%. Bateri 74%. Okey, jarak ke Gua Musa ada lagi 144 km. Bateri ada lagi 59%. Okay, kita ada gerak 194 tolak dengan 60 ada tadi. 134 kilo. Harap-harap jaya sampai di Gua Musa. Sebab kalau tengok sini 144 kilo, ni range ada lagi 264 kilo. Jadi aku akan bawa lebih kurang dalam 100 km sejam. Ni dia. Okey, banyak kereta sini. Okey, tepi lain ni kita akan ambil ke kanan lah. Kanan sebelah kiri dia pergi ke Bandar Raut. Jadi kita tak masuk ke Bandar Raut. Di highway ni dia ada skip ke Bandar Raut dan Bentong lah. Dah beli mata kucing. Tapi mata kucing kalau tak makan nasi masuk angin. Okay, waktu nak pukul 2.30. 2.30 sampai sini. Okay, 50. Okay, ke Gua Musa sekarang ni tinggal 88 kilo lagi. Dalam masa 1 jam 10 minit. Jarak di meter ni 200. Sekejap 202 km. Okay, aku ada di Lipis. Okay, nanti nak masuk ke highway ni. Ni Gua Musa 113 km. Okey, bateri percentage
45%. 45% lagi. Aku tukar ke sport mode sport mode ni memang sedap. Untuk motor memang sedap lah. Okay. Jadi aku teruskan dengan sport mode je terus. Tapi sport mode kalau kita tak tekan dia tak makan sangat. Jadi kalau kita maintain sama je macam kita guna comfort ataupun eco apa namanya. Okay, tapi power dia ada bila kita nak motor. Ni motor dia sedap. Nak motor masa naik bukit lagi tu sebab dia tak betul kagiar. Memang power lah untuk sport ni. Jadi aku kekal di sport mode. Tadi aku try juga di cruise. Ada dua cruise ini. Satu intelligent dengan adaptive. Nanti tu semula lah. Okay. Sekarang ni jarak dah. Kalau sini 250 kilo. Start tadi 59 km. Ni pukul 3.55. Sebab tadi aku berhenti makan dulu di selepas raut tadi aku berhenti makan dulu. Jadi kita teruskan perjalanan ke Gua Musa. sikit ke 100 ke 110 highway ni. Okey, masuk highway ni range jarak lebih kurang 176 kilo, pukul 4 suku 271 kilo, bateri 39%. Kalau EV skuter tu, kalau bateri dia drop persen tu banyak bawah dah, biasa dia akan cepat turun lah biasanya. Okay, rasa kereta pun sama. Speed sini 90 km saja. Jadi dia akan auto detect speed. Sini 90. Ya, aku masih lagi atas highway pergi ke Gua Musa ni. Bateri pun tinggal berapa persen ke? Kita tengok meter ni dulu. Jarak range lebih kurang 120 km, 306 kilo,
dapat 36. Okay, masih lagi aku pakai sport. Dan untuk bateri sini aku tengok ni 26% lagi. 26%. Okay, sekejap lah, sekali lagi. Boleh nampak kan? Okay, ada 26% lagi. Kita main terjah yang ni. Okay, berdasarkan maklumat-maklumat daripada grup-grup Donfan, Facebook, WhatsApp semua, ada yang dah balik Kelantan ni. Dia kata sampai gua umur saya 7%. 7% tu dia charge lebih kurang dalam 91%. Charge 100% tu dia kata ada lagi berapa persen, aku tak ingat, 20% je. Mana cas 100%. Aku tak tahu dia gerak daripada mana. Macam aku ni gerak daripada Pantai Baru tu, Kapar. Pantai Baru Prestige Auto tadi. Jadi sebenarnya aku risau juga tadi, ingat nak cas dulu di Genting Sepah apa, tapi aku redah yang ni. Okey, aku redah ya. Dan aku rasa sampai lah di Gua Musa ni. Nanti aku nak test terus dengan charger 200 kW Gentari Gentari. Aku pun tahu macam mana nak bayar guna app, guna debit card. Nanti kita tengok di charger berapa persen dia ni, charge berapa minit. Okay, let's go.
si Jemaah Maduri, kita ada David Tilmas, kita ada Amir Hakimi, Amir Jarumah, kita ada Nur Khalid Emas, kita ada Amir Atika, dan juga ramai lagi. Untuk Isman. Okey, tadi untuk cas ni tadi kena aku guna payment, guna debit card, kena register dulu. Dan untuk first time daftar tadi kena cas RM1 1 sen untuk app Gentari app. Okey, lepas daftar dia akan activate lah. Kena scan QR tu, dia ada QR atas tu untuk nombor 2. Ni sekarang ni dia dah masuk charging dia. Sekarang ni masuk dalam 59 kW. Rasa kereta ni rasa 60 maksimum. Okay, untuk dapat penuh 1 jam 10 minit. Lebih kurang 1 jam 10 minit. Ni pukul 5.39. Jadi 39. Kita mari balik. Lagi hiji orang dulu. Kita pergi orang dulu. Kita bagi penuh 100%. 100%. Kita kecas sampai 100%. Okey, dalam ni dia boleh limit kan. Vehicle setting ni dia boleh limit. Charge limit dia kita boleh limit lah, letak 100 ke 90. Kalau kita nak charge sampai 90%, kita letak 90%. Macam telefon ni juga ada. Okey, charge limit. Cuma aku tak tahu tadi discharge tadi aku tak pasti discharge 50% ni apa benda ni. Discharge 50% ni apa maksud dia? Aku ingatkan sampai 50% ni. Once remaining power below discharge limit, external discharge boleh stop. External discharge. Ni aku tak apa nak faham ni apa maksud 50%. Sebab tadi aku letak 50%, ingat kalau bila 50% tu kereta ni mati ke ataupun keluar warna merah ke apa benda, tapi tak keluar pun. Nanti aku study balik apa benda ni dalam manual lah. Discharge limit. Okay. Beres. Okay, charging 82%. Pukul 8.36. Charging power dia kurang 11 kW dah. Ni dia dah slow charge lah ni. Kalau di screen ni dia ada papa berapa power dia. Power 11 kW, current 36 A. Voltage dia 324 volt. Okay, dia dah slow charge lah, 82%. Kereta sebelah aku tadi yang Mach 7 dia ada stok 82% ni. Sebab dia akan jadi slow charge lah. Ni sebenarnya aku nak, kalau nak gerak pun dah boleh lah. Tapi aku nak biarkan dia dulu charge sambil minum air dulu kereta. Kat sana 82%. Jadi kalau dia charge dalam dia dia punya charge untuk Gentari ni dalam kilowatt jam. Jadi kalau kita nak biar pun daripada 80 ke 100 pun tak ada masalah. Okay, kalau per minit lebih baik kita start pada 80% lah. Okay, 80%. Sebenarnya charging ni bagusnya kalau kita tak charge 100%. Tapi bateri lipo ni rasa tak ada masalah pun untuk charge 90%. Okay, kalau rasa nak jaga lagi bateri, charge limit dia ubah kepada mungkin 90%. Tak pada 90%, nanti dia akan auto stop
charge lah sini. Tapi ini aku nak biarkan dia 100%. Biarkan dia pada 100%. Okey, aircon sekarang ni dia auto on ya. Untuk kereta ni dia auto on. Okey, ada lagi yang ni. Jadi untuk balik daripada Gua Musang ke rumah ni aku akan pakai sport lagi. Okay, sebab dia memotong sedap kan. Motong ni aku nak laju sikit untuk balik ni. Jadi aku nak charge full lah ni. Okay, ada lagi punya setting ni. Ini ada. Alamak, aku dah 5 dia after the charging complete. Aku dah terstop charge tadi. Ada kita start balik cara. Okay, untuk charging ni aku tambah lagi daripada 82% sampai 1% lah. 430. Okay, sampai 100%. Dia ambil masa 80% hingga 100 tu 30 minit. Dia lambat. Dan yang masuk hanyalah dalam 7.98 kW. Okay, masuk dalam 42 minit 7.98 kW. Lama. Okay, sekarang ni aku akan bertolak daripada Georange. Macam mana 430. Sekarang ni 347 km. Okay, mode sport. Jarak ke rumah 176 km. Dah masa 2 jam lagi. Okay, let's go. Okay, aku ada di dekat pantai timur Kerai ni. Sampai sini dah. Okay, sekarang ni tadi aku charge di Jentari kat Johor 430 km balik. Full charge 100%. Tapi lama tadi menunggu. Berhenti sembahyang maghrib sekali lah dengan Isya jamak. Okay, sambil tunggu 100% tu. Tapi memang ambil masa yang lama lah. Daripada 80% sampai ke 100%. 30 minit, lebih dari 30 minit dia masuk lebih kurang berapa kilowatt, 8 kilowatt gitu ya. Tak banyak. Okay, sekarang ni aku dah sampai di Kerai. Bagi balik 329 km. Aku dah gerak 461 km. Sepanjang daripada Jentari Gua Musang, daripada Gua Musang tadi aku guna sport mode ya. In 400 meters, turn right onto Jalan Kuala Krai, Gua Musang, Laluan Persekutuan 8. Kita pilih ke Macam. Okay, lah ni 74%. Turn right onto Jalan Kuala Krai, Gua Musang, Laluan Persekutuan 8. Okay, untuk malam ni ada kelemahan sikit dari segi skrin dia ni tegas sangat. Tegas sangat. Memang sebelum ni memang kena baca dah memang tegas. Dia ni mungkin kena tinta. Lampu depan memang tegas.
boleh buat auto dia auto. Cumanya jarak lapar rendah tu rasa dalam seputih kereta gitu lah. Dekat rasanya. Seputih ke 2 butir. Jadi dekat sangat. Dan sini nampak ni dia berkabut sini sikit. Tak tahu aku yang ni aku setting 20 iPhone 24. Iphone ni 24. Kipas ni 3 bar. Kali nak boleh kalau guna lagi sejuk sangat. Okey, jadi teruskan perjalanan ke Macang. Lepas nak berhenti makan dulu. Mana tak tahu lah ni. Cari jalan keren ni lah. Okey. Okey, last video dia aku dah sampai ke rumah. Baki ada lagi 263 kilo 11.5. Total perjalanan hari ni 525 kilo. Okay, bateri ada 59% daripada Gua Musa. 253 kilo. Separuh kan. Separuh. Okay, aku terus guna sport mode. Dia rasa sport mode lagi okey lah untuk jalan jauh ni. Tapi kalau tekannya minyak tu memang drain banyak lah. Okay, kena kontrol walaupun mode sport kena kontrol. Okay, tu saja perkongsian. Mungkin ada lagi yang aku nak kongsi setting apa benda ni nanti lah. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.